Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul kad promo Papa Zola The Movie. Ini adalah di antara kad promo yang saya dapat. Yang pertama daripada MBO Cinemas. Mereka PM saya dan mereka berikan saya 2 membership card MBO All Star Papa Zola The Movie. Yang pertama Papa Zola biasa, yang kedua kita ada Oh Papa Zola. Nice kan? Okey, seterusnya saya dapat kad promo. Bukan kad promo, tiket promo fan screening. Nampak tak? Family screening Papa Zola The Movie. Ini saya dapat daripada Monster ketika family screening bersama keluarga. Desain tiket ni memang cantik. Dia macam tiket bas zaman 90-an. Memang cantik untuk dibuat display. Seterusnya, ini best. Kali pertama Monster berkolaborasi dengan Cinema. Kita ada TGV dan juga GSC. Ini adalah kad promo, kad Fiesta daripada TGV. Dan yang seterusnya, kita ada yang versi GSC pula. Kita ada Mama Zilla dan juga Oh Papa Zola. Keempat-empat ni keluar masa awal tayangan Papa Zola The Movie. Memang sekejap dia dah sold out. Okey, TGV juga ada buat tiket khas ya. Tiket khas Papa Zola The Movie. Siapa yang tengok filem Papa Zola, dia akan dapat tiket yang cantik ni. Bahagian belakang dia ada gambar movie poster Papa Zola The Movie. Dan kat depan tu ada gambar karakter berbeza lah. Tiket ni dia keluar ikut minggu. Yang pertama kita akan dapat Papa Zola dan Oh Papa Zola. Untuk minggu seterusnya kita ada Mama Zilla dan Operating Mama. Diikuti dengan Kacak Semuda dan Tua. Ini best. Boboy dan Gopal ni hanya boleh didapati di Alamanda Putrajaya sahaja. Okey, seterusnya kita ada Pipi, Cimu dan Otoy. Dan yang 2 terakhir kita ada Otoy dan juga Super Papa. Terbaik kan? Baiklah, di antara kad promo yang ada ni, yang mana paling korang suka? Cuba komen.